Assalamualaikum. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Okey. Yang pertama, apa pengalaman terbaik yang awak dapat daripada kami? Okey. Yang kedua, best ke tidak sepanjang awak join kami? Yang ketiga, apa yang awak dapat daripada motivasi Suwen? Yang keempat, apa harapan awak selepas tamat kami? Okey, yang last, apa ucapan awak kepada semua kawan-kawan awak yang menyertai Kem Kepimpinan 2025? Terima kasih. Apa pengalaman terbaik yang awak dapat daripada kami? Pengalaman saya dapat dalam kami dengan kata-kata motivasi dari Suwen yang membuatkan saya sedar diri dan menjadi semangat untuk belajar dan berjaya. Okey. Yang kedua, best ke tidak sepanjang awak join kami? First time saya join kami dan kami pada kali ini adalah yang sangat Baik. Yang ketiga, apa yang awak dapat daripada motivasi Suwen? saya dapat belajar untuk tidak mengikut keadaan serabut, stres, malas, penat dan sebagainya kerana dengan perkataan itu membuatkan saya lebih down. Baik. Yang keempat, apa harapan awak selepas tamat kami? Saya harap kamu dapat menjadi yang lebih baik daripada sebelum ini dan lebih semangat. Okey, dan yang last sekali, apa ucapan awak kepada semua kawan-kawan awak yang menyertai Kem Kepimpinan 2025? Saya harap semua yang masuk kami akan menjadi lebih baik dan berdedikasi untuk belajar. Okey, terima kasih. Pertama, apa pengalaman terbaik yang awak dapat daripada kami? Pengalaman saya dapat pengalaman yang paling terbaik lah. Saya pernah lagi motivasi yang Kedua, best ke tidak sepanjang awak join kami? Apa ucapan awak kepada semua kawan-kawan awak yang menyertai Kem Kepimpinan 2025?